Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk latihan seterusnya, cikgu akan tunjukkan bagaimana murid-murid menyelesaikan operasi darab melibatkan perpuluhan. Okey, kita akan mulakan dengan soalan yang pertama, iaitu sifar perpuluhan 3 darab sifar perpuluhan 5. Pertama sekali kita akan susun nombor perpuluhan ini kepada bentuk lazim. Kemudian, murid selesaikan operasi darab perpuluhan seperti biasa. Ke 15 dan kita laksanakan operasi tambah. Baik, sebelum tu, yang ini belum jawapan akhir lagi. Bagaimana untuk kita menentukan kedudukan tempat perpuluhan? Pertama sekali kita lihat ni berapa nilai tempat perpuluhan bagi sifar perpuluhan 3. So kalau kita lihat di sini, sifar perpuluhan 3 mempunyai satu tempat perpuluhan, manakala sifar perpuluhan 5 juga mempunyai satu tempat perpuluhan. So jumlah tempat perpuluhan adalah 2. Jadi murid perlu gerakkan sebanyak 2 kali untuk menentukan kedudukan tempat perpuluhan. So jawapan adalah sifar perpuluhan 1, 5. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. 2.3 darab 5.2. Baik, kita susun dulu kepada bentuk lazim. Selesaikan operasi darab. Tambahkan. Kemudian kita lihat bilangan tempat perpuluhan. 2.3 mempunyai satu tempat perpuluhan, 5.2 mempunyai satu tempat perpuluhan. So jumlah tempat perpuluhan adalah 2. So murid-murid perlu gerakkan titik perpuluhan sebanyak 2 kali. So murid-murid akan dapat jawapan dia 11.96. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang ketiga. 2.51 darab dengan 1.3. Kita akan guna cara yang sama. Murid perlu selesaikan operasi darab seperti biasa. Dan kita tambahkan. Okey, sekarang kita lihat bilangan titik ataupun tempat perpuluhan bagi satu nombor. Kita kira dulu berapa tempat perpuluhan bagi 2.51. 2.51 mempunyai 2 tempat perpuluhan, 1.3 mempunyai 1 tempat perpuluhan. So jumlah tempat perpuluhan adalah 3. Jadi murid perlu gerakkan sebanyak 3 kali. Maka kedudukan titik perpuluhan telah berubah pada kedudukan antara 3 dan 2. So jawapan dia adalah 3.263. So sangat mudah. So murid-murid dapat menyelesaikan operasi darab melibatkan nombor perpuluhan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.